Macam mana kita nak kira tempoh pembayaran hutang? Tempoh pembayaran hutang ni di dalam nisbah kecekapan. Kita nak tahu berapa lama masa yang kita ambil untuk kita bayar hutang. Okey, so dia punya formula dia korang kena ingat formula dia adalah ABB, akaun belum bayar, bahagi dengan belian kredit. Belian ada dua, belian tunai dengan belian kredit. Kita ambil belian kredit sahaja. Darab dengan 365 hari sebab 1 tahun ada 365 hari. Okay, now dia dah bagi ABB tau. ABB 4,300. Now kita nak cari belian kredit. Bukan jumlah belian kredit. Okay, tengok maklumat yang dia bagi. Nisbah belian tunai kepada belian kredit adalah 7 nisbah 3. Kita kena ambil yang belian kredit ni, 3 ni. Kita kena tukar nisbah ni kepada pecahan. So, bila dia tukar jadi pecahan, ambil nombor 3. 3 per berapa? Okay, korang ambil ni. Tambah 2 ni. 7 tambah 3 jadi 10. Pecahan untuk belian kredit adalah 3 per 10. 3 per 10 kita kena darab dengan jumlah belian iaitu RM90,000. Okey, lepas tu darablah dengan 365 hari. Kita dapat jawapan yang panjang atau perpuluhan dia dalam 58.1 bla 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 lah. Okey, panjang lah. Tapi kalau yang ini dalam hari, so kita kena bundarkan dia, ambil nombor bulat saja. So kalau kita bundarkan dia bersamaan 58 hari. Kalau kita tengok kat sini jawapan dia tak ada 58, yang ada 59 sahaja. Tapi tak apalah, mungkin ada kesilapan. Kita ambillah jawapan dia D, okey? 58 hari.